Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita ada short escape di Genting Highland. Jadi kita nak pergi tengok Euphoria sebelum kita nak naik Skyway ke puncak Genting. Tu Euphoria. Tiket ada Kita tengah beratur nak beli tiket. Air tumpah. Kami atas buggy car nak pergi melawat Euphoria. Depan ni je. Tu kata jalan kaki tadi. BSP dia naik bagi kan. Ingat kan jauh sangat. Alah. Jalan kaki pun. Itulah. Mama ingatkan jauh. Okey, naik bas dia. Aduh. Kakak ni tak nak naik. Tak nak jalan kaki. Tu kereta apa? Tu bagi kak. Macam kan. Boleh ambil gambar situ. Wow, nice. Linear Park. Enter only. Kids play area. Oh, ni tempat budak-budak boleh main. Adik, kena buka kasut. Kena buka kasut. Kakak, pergi basuh ke? Janganlah. Buka kasut, kasut buka. Ni. Alamak. Alamak, cepatlah. Adik, slow, adik, slow. Ada benda tu. Ini pokok yang ni. Ya. Mama jangan lah. Tangan tak masuk. Apa? Apa Mosti Forest. Fraser. Masuk ini lain. Cakaplah cakap. Nanti kan kat dalam ni boleh sesat 14 hari. Wow, buah sukun ni. Ini buah sukun real, guys. Bye.
Oh iyalah. Tapi ni lembut je dia punya ni. Kan sedap lah rasanya. Buah sukun original. Nampak ni bawa cakap burung parrot banyak. Tak nampak tadi. Mana adik tak hilang lah. Tu. Orang ambil gambar. Ambil gambar dia. Saya tumpang ada gambar Awak nak posting kat mana? bukan, ini untuk owner. Oh, Kita orang owner punya program. Oh, jadi kena ada dapat consent tu, letter of consent. Tapi bukan apa, bukan untuk apa? Untuk promo owner. Kami ni participant peserta. Ya, kena dapat consent juga tu. Tak apalah, kalau boleh saya diri lah. Ha. Jom. Adik, jom adik. Pak, adik tak pernah masuk lagi. Jom. Owner lah. Tadi bapa pergi kat sana kan? Ada kabus air. Ada? Ha. Ha. Lepas tu kita try panggil bapa. Tapi bapa tak dengar. Ni ya. Lepas tu dia kata no shouting. Hai. Hai. Kita di mana? Jadi Euphoria. Hmm. Gambar Ranger. Oh, bunga Siti Zubaidah. Ni depan ni. Ha. Apa yang ada? Ni lah. Semua yang cantik lah. Tak, kakak. Tak pula macam mana. Apa dia gambar ni bukan macam gambar. Macam lukisan. Macam lukisan orang ha. Okey, cuba tekan permen dia. Asam batu. Kau asam batu kan? Macam geli dia. Ni macam baldu, ni macam baldu. Lembut lah mama pokok tu. Keras lah. Kakak dengan bapa sini.
Anak ikan. Ni anak ikan nampak ni. Okey, cepat. Tak boleh tak muat. Panas sekejap. Pandai. Laju lagi duduk. Oh, sih. Itu apa pun. Abang cepat abang. Ini pun boleh ambil balik nanti kita. Di Korea abang. Tangan kiri. Lain sikit. Boleh je. So, sekarang ni kami dekat stesen Genting Skyway. Nak naik ke atas Genting kali ni. Boleh terus masuk. Ah. Kata. So teringat lagi masa tahun 1997, 1998 masa saya kerja dekat Genting dulu. Inilah tempatnya. Daripada Genting bila hari cuti nak balik kampung, so nak ambil Skyway. Gondola ni turun ke sini dan bawah ni ada stesen bas nak balik ke KL. So balik KL baru ambil tiket balik ke kampung. Kat stesen Pudu lah. So inilah tempat dia. So bila balik pada kampung pun nak balik naik ke atas, berhenti kat sini juga. Ambil Skyway naik ke atas. Mengimbau kenangan. Okay, kita dah masuk gondola. Mana mama? Mama cepat dah masuk. Wei, mama. Mana pegang Pak? Agak belakang bangun Pak. Oh, bangun. Apa kak? Apa look kamera Pak? Everyone look kamera ready. 1, 2, 3 smile. Everyone peace. Peace yo. Okay, lagi satu. Ai banyak tau. Okey. Tawi. Kita dah 2 kali dah naik. Genting pun pernah kita dapat. Ha. Okay, ready. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina Mama dah banyak kali naik dekat Taif pun naik juga makan. Maaf. Oh, tak ada ni. Dekat Taif pun. Nak pergi ke tempat tu memang kena naik kabel car. Wow. Nak pergi ke tempat yang park. Water park. Ina. Tak lah. Kita gaya. Subhanallah. Itu ambulans punya. Ada emergency punya. Mana? Tu yang atas tempat parking. Ya. Mama gaya ada. Macam ni kot naik rasa kalau nak kereta terbang. Dia kat dia. Macam dalam cerita. Orang takut ke? Orang tahu dia orang gaya. Tidak. Tak ada orang naik sebab apa? Ramai orang naik kereta lebih convenient lah. Goyang dek, goyang. Ni kita nak bagi orang naik. Experience. Kita punya. Kita dalam gondola sekarang ni. Nak naik ke Genting. Tengok tu, soya. Ayuh. Tidak lah. What's up guys? Jangan bawa jatuh. Masa tu lagi sejuk Genting ke kamera? Rasa Genting lagi. Ini genting lah. Genting lagi sejuk. Genting, favorite dengan kamera. Sini nama macam air hujan.
Ish, bau macam Sedap mak awak mak. dah sampai dah. Hmm. Cakaplah, hari ni kampus punya malam tak nampak langsung jalan. Oh, warna macam ni. Biscuit. Choco chipster. Abang ambil choco chipster lah. Ambil ni. Choco chipster. Blind box. Confirm choco chipster. Ha, apa benda ni? Okey, bapa buka dulu. Bukan ni. Hijau. Mana ada hijau? Ini bukan ada punya ni. Ini dia punya blind box. Hijau. Hijau tahu dah. Lah. Secret. Oh, secret. Saya dapat secret. Siapa nak beli? Saya dapat secret. Kita buka. Open RM28. Macam mana saya tahu secret? Sebab dia ada daun. Dan dia ada cara untuk masak. Cara untuk masak. Secret. RM28. Nak PM. Kali biru. Beg kuning. Okey, bapa. Dah. Dah ada buka kan? Secret. Buka lah. Buka. Nak jual? Tak jual. Kata mama bagi idea. Mana boleh jual? Ada mesti. Free. Dah rugi lah buka. Ada lah. Betul lah adik tunjuk ni. Okay, bye pa. Bye.